Bagaimana menangani marah? So kita guna 5 step untuk menangani marah. Yang pertama, bila awak nak marah saja, awak kena sebut, sekarang aku sedar aku sedang marah. Kita sedar kita sedang marah. Jangan biar marah menguasai kita tanpa sedar. Nanti sedar-sedar nanti awak tumbuk orang, awak pukul orang. Nanti anak awak pun menjerit. Nanti silap-silap luka parah, mati. Sebab itu kalau awak nak marah, sebut pada diri awak, sekarang aku sedar aku marah. Ya Allah, aku sedang marah, ya Allah. Ya Allah, aku tak boleh kawal aku marah, ya Allah. Jadi bila awak sebut saja, sekarang aku sedar aku marah, aku tak boleh kawal aku marah, aku memang pemarah, maksudnya awak dah boleh kawal. Awak di atas marah. Marah tak boleh kuasai awak. Sebab awak dah sebut, sekarang aku sedar aku marah. Yang kedua, bila awak marah, senyum. Susah nak buat, tapi awak kena berlatih. Nak marah, senyum. Sebab bila kita nak marah, biasanya tangan kita mengeletar, dada kita debar-debar, telinga kita panas, muka kita cekang.